Siapa? Saya Haziman. Encik Haziman. Ya. Saya berkaitan dengan OPR tadi kan. Betul. Okey. Sebab dalam pinjaman perumahan ni ada yang konvensional, ada yang Islamik. Dan Islamik biasanya lebih mahal. Islamik biasa lebih mahal. Ya. Oh. Okey. Jadi kadang macam saya sendiri, saya biasa untuk ambil Islamic loan lah. Walaupun dia lebih mahal. Tapi sebab Islamic Boleh loan kan, pegang mic. Islamic loan ni kan dia ada cap kan. Maksudnya ada jual beli akad kat situ. Betul. Tetapi apabila OPR berubah, Islamic loan pun juga terjejas kan? Betul. Jadi apa bezanya kalau macam tu Islamic dengan konvensional? Oh, okey. Okey, itu saja. Terima kasih. Alamak, macam mana ni? Saya nak huraikan. Kak, boleh pinjam buku tolong luruskan. Terima kasih, Kak. Okey. Ingat saya kita buku ni. Saya huraikan. Okey, dalam buku ni. Pertama, terma kena betul lah. Islamic tak ada loan. Islamic financing. Pembiayaan Islamik. Okey. OPR sini sebenarnya adalah faktor untuk sebenarnya OPR adalah satu harga yang diset. Harga produk semua ada harga kan. Anda nak beli barang semua ada harga kan. Tapi bank apa produknya? Duit. Semua komputer semua. Jadi OPR tu adalah kos yang perlu ditambah. Okey. Jadi Encik Haziman, apabila anda ambil pembiayaan konvensional ke Islamik, dia ada kos di sana. Dan pembiayaan Islamik tidak semestinya lebih tinggi daripada konvensional. Okey. Bab yang anda bertanya tentang ceiling rate, itu ialah kelengkapan akad. Katakan dalam akad ni tak boleh ada, dalam pembiayaan Islamik tak boleh ada unsur maisir. Okey, jadi apabila unsur maisir berlaku di konvensional, kerana kita tak tahu berapa banyak kita akan bayar kan sepanjang 35 tahun, betul? Kita tak tahu sebab ekonomi adalah unsur maisir. Jadi dalam pembiayaan Islamik, jual beli, hubungan bank dengan customer adalah jual beli. Saya kena beli sesuatu, jual kepada anda. Dan di sini anda tahu berapa harga jual kepada anda dan berapa keuntungan anda. Saya kepada anda, betul? Keuntungan tu saya ada letak lebih kurang biasanya adalah 10%. 10%. Keuntungan dalam 35 10% katakan. Jadi itu adalah ceiling. Tapi kalau ikutkan ekonomi sekarang, katakan ekonomi let's just say katakan OPR tu 5%, senang nak kira. Lagi 5% tu saya pulangkan anda dengan rebate. Sebab tu bayaran ansuran anda tidak meningkat. Sama je. Sebab yang ceiling tu untuk melengkapkan akad. Okey, jadi jangan sangkaan meleset ya. Pembiayaan Islamik dengan pembiayaan konvensional, rate dia adalah sama di kebanyakan bank. Kadang-kadang ya betul, saya tahu ada bank yang lebih tinggi untuk Islamik, ada bank kadang-kadang lebih tinggi untuk konvensional. Itu ikut kepada bank. Bank sendiri ada KPI. Oh, tahun ni saya nak jual berapa banyak konvensional, berapa banyak Islamik. Kalau kuota dah sampai, mereka akan tinggikan rate. Atau tak bagi langsung. Sebab buat apa? Tahun depan kena tinggi lagi KPI. Jadi itulah business factor.